Tahukah anda empangan bakun dan tasik bakun adalah tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara? Apa yang menariknya, tasik tersebut sebesar negara Singapura. Loji Hidroelektrik Bakun Sarawak merupakan loji hidroelektrik terbesar dan tertinggi di Malaysia dengan kapasiti pencanaan 2,400 MW. Loji hidroelektrik Bakun beroperasi sepenuhnya pada tahun 2012. Ketinggian empangan bakun iaitu 205 meter dari tapak ke puncak, panjang 750 meter dari hujung ke hujung, isi padu 16.71 juta meter padu. Tasik bakun menjadi tasik terbesar di Malaysia mengikut isi padu dan juga luas permukaan. Dari luas permukaan ialah 695 km persegi dan isi padu takungan ialah 43,800 juta meter padu. Berikut adalah fakta menarik mengenai tasik bakun. 1. Bakun empangan terbesar di Malaysia dan antara terbesar di Asia selain beberapa empangan yang lebih besar di negara China. 2. Empangan bakun empangan jenis CFRD yang keempat tertinggi di dunia dan ketinggian 205 meter. 3. Tasik bakun menjadi tasik terbesar di Malaysia mengikut isi padu dan juga luas permukaannya. 4. Kedalaman tasik sekitar 100 hingga 200 meter. Stesen jana kuasa bakun menjadi penjana elektrik terbesar di Malaysia mengatasi empangan pergau. 5. Talian penghantaran bawah laut bakun menjadi yang terpanjang di dunia mengatasi talian penghantaran dari Norway ke Belanda. 6. Empangan bakun yang ke-44 tertinggi di dunia 205 meter bersamaan dengan 673 kaki. 7. Saiz empangan bakun lebih besar daripada Singapura. 8. Empangan bakun terhasil dari beberapa stesen sungai antaranya Sungai Majo, Sungai Belepe dan Sungai Baloi lalu menjadi Sungai Rajang. 9. Sebelum aliran sampai empangan bakun, aliran lalui satu lagi empangan iaitu empangan hidroelektrik Murum yang mengempangkan sungai luar serta sungai piliran. 10. Jarak antara kedua-dua empangan sekitar 60 hingga 123 km mengikuti jalan yang dilalui. Empangan bakun adalah hak milik mutlak Kerajaan Negeri Sarawak.